Ni apa nak jadi kau ni? Kau tu dah besar kau tak? Umur dah boleh bekerja, cari kerja dah. Boleh berdikari sendiri dah. Ini kau masih lagi duduk bawah ketiak mak ayah. Kau ni betul-betul menyusahkan ayah kau lah kau ni. Kau ni dah pemalas. Belajar bodoh. Kau ni. Lepas tu kerja kau tidur makan je kat rumah ni. Ayah marah. Ayah tengking abang. Tak berguna apa semua ni ya. Dah sedar sikit ayah. Abang ni baru je lepas. Lepas tu ayah bising-bising suruh cek kerja, cek pengalaman, cek duit dan sebagainya. Kan? Ayah dah sedar tak? Ayah suruh macam tu. Ada ayah bantu abang. Ada ayah bantu. Tolong cek kerja. Tolong bantu ada kenderaan. Ada bagi tak? Tak ada langsung. Kau ni kalau geram betul aku. Ya abang nak cakap ialah dalam dunia ni semua orang perlukan support daripada orang lain untuk berjaya. Mana ada buat sendiri ya. Dan sebelum ayah nak melepaskan abang ataupun nak suruh abang bekerja, ingatlah baik-baik, bagilah benda dan korbanlah kan ayah tu bantu abang ni, seperti memberi duit, tempat tinggal dan sebagainya lah untuk membantu anak ni nak cari kerja ya. Aiwan pun akan ajar anak dia. Aiwan pun akan survive anak dia untuk berjaya sebelum melepaskan anak dia tu ke alam liar. Seperti jugalah seorang ayah kena survive anak tu daripada awal untuk bagi senang bila boleh berdikari dekat luar sana dan cari pekerjaan. Bukan nak mengharapkan anak tu berusaha sendiri. Sampai bila-bila anak tu tak akan berjaya ya. Kalau tak ada support daripada family ya.